Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini 11 Oktober Hari Digital PPD 4 telah diadakan di SMK Falahiyah. Jom kita saksikan. Hai kawan-kawan, hari ini saya berada di SMK Falahiyah untuk membuat liputan tentang Hari Digital. Jom kita saksikan. Hari ini lebih meriah daripada biasa apabila berlangsungnya program Hari Digital PPD Tumpat 2025. Program yang jelong kali diadakan ini berjaya menarik penyertaan ratusan pelajar dan guru dari seluruh sekolah menengah dan rendah di daerah Tumpat. Program sehari itu bertujuan untuk memberi pendedahan kepada warga pendidik dan para pelajar mengenai perkembangan teknologi digital terkini serta menggalakkan inovasi dalam pembelajaran dan pengajaran PDP. Selain reruai pameran, program ini turut dimeriahkan dengan pelbagai bengkel menarik yang sentiasa penuh dengan peserta. Antara bengkel yang diadakan termasuklah bengkel asas pengekodan, reka bentuk grafik digital dan tips penggunaan teknologi terkini oleh GPGD. Bagi menyertai elemen persaingan sihat, beberapa pertandingan turut dianjurkan seperti pertandingan mencipta video kreatif dan kuis digital di mana 3 murid dari sekolah kami juga telah memenangi hadiah dalam kuis Kahoot yang telah diadakan. Pemenang bagi setiap kategori membawa pulang hadiah menarik yang disumbangkan oleh para penganjur dan rakan strategik program. Tapi ini perkongsian santai-santai je untuk kita belajar tentang virtual robotik. Okey, sebelum tu teacher perkenalkan. Di sini saja laporan daripada saya. Saya berharap Hari Digital ini dapat dilakukan setiap tahun. Kembali ke studio. Terima kasih. Terima kasih Raika. Program hari ini Digital PPD Tumpat diharapkan akan menjadi acara tahunan bagi memastikan ekosistem pendidikan di daerah ini sentiasa dinamik dan relevan dengan peredaran zaman. Sekian sahaja laporan dari TV PSS Seri KL. Kali ini kita berjumpa lagi di episod akan datang. Bye!